Assalamualaikum, welcome back to the channel. Okay guys, beberapa minggu ataupun bulan lepas aku dapat komen daripada aku punya penonton. Dia kata, bang, cuba tengok pasal Telaga Suriram. So aku tak pernah dengar sebelum ni, dan suddenly aku come across dia punya trailer lah. Trailer dia pun dah keluar. So jom, hari ni aku nak tengok trailer Telaga Suriram. Jom. Odyssey Creative Studio. Cantik. Saya ditugaskan untuk menyiasat kes kehilangan seorang budak bernama Syah Yahya. Hari Kamil. Macam mana lagi kita nak cari budak sebesar pelepah tu dengan tasik seluas macam ni? Aku bisa cari anak aku sendiri. Background dia cantik. Tanpa bantuan kalian. Wah, banyaknya burung kembang malam ni. Mesti Oh, tu dah Telaga. Nampaknya ada pembunuh yang berkeliaran di dalam kampung kita. Suriram dah jadi korban Maimun sebab dia nak jamu dengan saka mak dia tu. Macam tering. Ada underwater. Wah. Alamak. Tak ada. Kejahatan! Kau kucing kejahatan! Syaitan bersarang dalam hati semua manusia. Oh, polis. Polis zaman dulu kau ni. Termasuk hati kita. Telaga Suriram. 1 Mei. Okay guys, first reaction aku bila aku tengok trailer ni, aku tak faham trailer ni. Aku tak faham apa yang aku tengok, aku tak dapat nak tangkap apa yang cuba disampaikan. Yang aku tahu, aku punya first take from this trailer adalah ini adalah sebuah filem seram. Seorang budak dia mati. Bila dia berada dekat telaga tu, dia dibunuh, dia diketuk dan dia kembali menjadi hantu untuk mencari pembunuhnya. Itu aku dapat tangkap. But then dari segi karakter dia, aku nampak Maya Karin, aku nampak Elis Suriati, aku nampak Syah Yahya, aku nampak Farid Kamil. So aku rasa Maya Karin is the mother of that budak perempuan tadi. And then Elis Suriati adalah ibu kepada Maya Karin. I'm not sure. Syah Yahya aku tahu dia polis. Mungkin dia yang melakukan siasatan terhadap kematian budak tu tadi. Farid Kamil mungkin the villain in this movie. Aku tak tahu. Okay. So since aku tak boleh nak tangkap apa yang aku daripada trailer ni tadi, so aku buat pembacaan lah. Right? It turns out that Telaga Suriram ni ada dia punya own official website, so you guys can check it out. Just type in Telaga Suriram, and then daripada situ kita boleh tahu dia punya synopsis dulu. So korang boleh baca, so korang boleh tahu sebenarnya cerita pasal apa. Alright? So since benda tu dah memang made public, so aku boleh cerita dah synopsis dia. So budak perempuan tu tadi nama dia Suriram. So dia memang mati, dibunuh, tapi tak tahulah dia dibunuh dalam telaga ke tak, ataupun telaga tu adalah sesuatu yang mistik ke apa ke. Tapi aku percaya telaga tu adalah quite an important element dalam filem ni, sebab title dia pun Telaga Suriram. Jadi kematian budak ni tadi adalah so misterius sebab dia dikaitkan dengan satu upacara ritual yang mengorbankan kanak-kanak. So bila kita cakap ritual ni tadi, that's why wujudnya elemen-elemen seram ni tadi, di mana Suriram ni dia come back menghantui mungkin pembunuh ni, ataupun dia kembali sebab ritual tu tadi memang nak bawa dia kembali ke alam ini daripada alam kematian.
So apakah jadi seterusnya? So obviously kita kena tengok filem ni lah yang akan keluar di pawagam pada 1 Mei. Cuma ada beberapa elemen filem ni yang aku rasa aku nak komen sikit lah. Dari segi hantu tu tadi, at first nampak memang okey, memang cun. Nampak macam ala-ala Ju-on. Bukan Ju-on lah, The Ring tadi. Tapi tiba-tiba ada nampak satu ni lembaga ke apa, mata merah tu nampak macam prop, macam puppet. Yang tu aku rasa alamak, itu mungkin penampakan macam low budget sikit kat situ. And then scene dalam telaga ni memang aku rasa scene dalam telaga lah, sebab dia ada banyak scene underwater. Mungkin telaga tu adalah satu tempat yang mistik. Bila kau masuk dalam tu sebenarnya dia luas. So nampak Farid Kamil ada dalam air tu tadi, Maya Karim pun nak jatuh dalam telaga tu. Tapi bila dah masuk dalam telaga tu, diorang macam boleh berada dalam air tu. Dalam filem ni dia dalam air lah, tapi sebenarnya kita nampak sangat macam terlalu CGI sangat tau. Tak real. So macam so itu pun lagi satu membuatkan aku rasa macam low budget sikit lah kat situ. So this is dua elemen yang aku rasa macam turn down sikit lah about this movie. Hopefully dia punya jalan cerita is okay. Dia punya genre seram dia tu betul-betul on point. Hopefully tak ada banyak jump scare. Sebab barisan pelakon filem ni power senior. Maya Karin, Farid Kamil, Shah Yahya, Elis Sudati, So all this pelakon-pelakon memang pelakon-pelakon lama. Kalau kat Malaysia ni boleh dikatakan mereka ni A-list lah. Satu lagi aku ada terbaca, filem ni diarahkan oleh Osman Ali, antara pengarah yang terkenal juga di Malaysia. Tapi filem ni dia punya, aku tak tahu dia shoot ke ataupun filem ni dah disediakan 3 tahun lepas. Maknanya filem ni dah berumur 3 tahun guys, baru dia akan rilis di pawagam. So macam mana, aku tak tahu boleh ke tak filem ni sesuai dengan the current situation. I'm not sure. Tapi saudara Osman Ali kata walaupun filem ni dah penceritaannya 3 tahun yang lepas, dia kata genre seram ni is transcend the element of time. Maknanya dia sesuai untuk mana-mana zaman. Hopefully that is the case. So kita boleh tonton filem ni di pawagam bermula 1 Mei nanti. Dan hopefully dia boleh membawa apa yang dijanjikan lah, ya. Okay guys, itu tadi aku punya reaction terhadap official trailer Telaga Suliram. Kalau korang suka aku punya reaction ni, sila tekan butang like, share video ni dengan kawan-kawan korang, dan juga bagi mereka yang belum subscribe, silalah sudi-sudilah subscribe ke This Is The Channel. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.